Beza tak tenang dengan bahagia? Cepat. Apa dalil cikgu? Minta dalil selalu. Tenang versus bahagia. Beza macam mana beza? Orang lama dia tahulah. Betul kan Nisa? Bila kita ingat Allah Ta'ala ingat kita balik. Betul kan Nisa? Orang lama dia tahulah. Tenang adalah diri sendiri. Diri sendiri. Bahagia adalah orang lain dengan orang lain. Orang lain. Okey. Sebab itulah kalau orang PM saya apa semua, cikgu saya tak tenang, saya tahulah jawapan dia. Tak tenang maksudnya dia tak jaga semayang. Nak tenang diri sendiri, wajib jaga semayang awak tu. Tu je. Tak ada cara lain dah. Tak ada cara lain dah. Penipulah kalau orang cakap, aku lepas buat amalan ni, aku tenang lah. Tak penipu. Tidak ada amalan yang boleh lawan solat awak tu. Tak ada amalan. Nabi Muhammad SAW pun bertukar lumus tau. 9 kali naik turun, Isra Mi'raj. Nak apa? Nak kurangkan solat. Betapa amalan solat ni bukan amalan yang sia-sia. Betapa amalan solat ni amalan yang dihisap pertama sekali. Kan dia doa, syurga fidah tanpa hisap semayang pun tak. Kan dia doa, syurga fidah tanpa hisap, semayang pun tak. Betapa solatlah dia akan dihisap awal-awal. Kalaulah kita tahu, kita doa, ya Allah, kau bagilah aku ni ya Allah. Hari ni Jumaat Oh ya Masya Allah. Lupa pula hari ni Jumaat. Kalau kita tahu yang aku ni, dia doa, ya Allah masukkanlah aku syurga fidah tanpa hisap. Tapi kita kena faham, kita kena tahu apa amalan yang pertama dihisap. Ni solatlah. Solatlah. Masalahnya kita doa masuk syurga tanpa hisap. Solat pun tak jaga. Solat pun lambat. Tak kenalah. Maknanya kena, tak kenalah. Batu nak doa syurga fidah tanpa hisap, doalah. Tapi make sure jaga semayang awak tu. Kenalah tu. Yang saya cakap jangan berdoa, bukan jangan berdoa, hati-hati berdoa. Sebab apa? Solat pun tak jaga, duduk bergaduh dengan orang apa semua. Lepas tu nak benda mewah, tapi tak buat benda yang sepatutnya. Macam tu. Tak boleh, tak kenalah. Kita bagi kena sikit kita. Okey. Jadi apabila kita solat, awal waktu dapat ketenangan. Ini untuk diri sendiri. Sebab solat adalah bukan untuk orang lain. Itu rukun iman. Mengucap bukan untuk orang lain, mengucap untuk diri sendiri, rukun iman. Lepas mengucap solat untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Puasa diri sendiri. Zakat diri sendiri, haji diri sendiri. Semua kelima-lima ni diri sendiri dan mereka adalah fizikal. Ni fizikal ni. Mengucap fizikal, mengucap guna mulut fizikal kan. Mengucap 2 kalimah syahadah. Solat fizikal, mana ada solat niat? Betul lah, korang dah belajar tinggi-tinggi hakikat marifat tapi tak semayang. Habis lah. Semayang niat, habis lah. Solat kena fizikal. Nabi ajar kita fizikal, solat fizikal. Yang kedua puasa fizikal, puasa. Yang ketiga zakat fizikal. Dan yang keempat haji fizikal. Mana ada haji okay, saya nak haji pakai niat je, mana haji? Badal haji tu itu cerita lain, badal haji. Okay. Ni cerita orang yang diri kita ni sendiri. Semuanya fizikal ni. Dengan fizikal lah boleh buat kita tenang. Jaga solat waktu. Okey. Lepas tu bahagia. Bahagia macam mana kita ni bahagia dengan orang? Dengan solat ke? Cepat. Kalau tenang dengan solat, kalau bahagia. Macam mana kita nak, ya Allah bahagianya aku dengan anak aku. Dia bukan, ya Allah tenangnya aku dengan anak. Bukan. Tenang tu kita dengan Allah. Kita dengan solat kita. Bahagia dia, ya Allah bahagianya, happynya aku dengan anak aku. Okey, kalau bahagia apa dia? Kalau ini solat, kalau bahagia apa? Yang wajib. Nak tenang wajib je solat. Okey? Nak bahagia apa wajib dia? Saya lah tak pilih orang cakap kau ni buat formula sendiri, mengarut lah. Tak pilih kau cakap aku mengarut. Yang penting aku nak dia orang solat. Ni dakwah aku nak suruh solat. Dan nak dia orang buat benda wajib, satu lagi benda wajib. Ya, betul. Kalau kita nak bahagia, jagalah hati. Tu je, jaga hati. Jaga hati siapa? Kita dah jaga hati kita dah. Dengan solat, kita berjaya jaga hati kita. Tenang. Dapat tenang diri sendiri. Faham? Kita nak bahagia dengan orang, kita kena jaga hati dia. Faham tak? Jaga hati dia. Kita nak bahagia dengan suami, jaga hati suami. Sebab kita dah dapat tenang dah. Yang penting tenang dulu. Yang ni dulu starting. Kalau yang ni
tak tenang, macam mana nak bahagia? Tak boleh. Okay, kena tenang, jaga solat. Dah solat, dah tenang, barulah jaga hati suami, jaga hati anak-anak, jaga hati mak. Mulut kena banyak diam. Hati banyak pada Allah. Jaga hati cikgu kita, jaga hati ustaz betul. Ini tak pumpang-pumpang cakap macam mana kan? Adab kita belajar. Jangan cari salah orang kan. Apabila kita berjaya, yang pertama ni solat, jaga itu dulu. Alhamdulillah dengan izin Allah, kita dapat tenang. Lepas tu yang kedua, barulah kita pergi stage kedua, jaga hati. Jaga hati siapa? Jaga hati orang lain. Siapa orang lain? Yang pertama, tak ada orang lain dah. Isteri kita, jaga hati dia. Suami kita. Yang kedua, anak-anak kita. Gitu. Yang ketiga, mak ayah kita. Mak ayah, adik-beradik. Baru yang keempat, yang kelima, kawan tu letak nombor 10. Faham? Jadi masalah kita, kenapa kita tak tenang? Saya macam tu, student saya cakap, cikgu, hati saya tak tenang. Simple je. Awak jaga solat waktu tak? Sebab apabila dia macam ni tahu, apabila kita tenang, gila-gila punya tenang, seronok ni, semayang waktu tenang, lantapilah suami buruk perangai, isteri buruk perangai, anak buruk perangai, lantapilah. Aku dengan Allah, Masya Allah, tenang. Tapi berdoalah yang saya share, anda boleh tengok dekat TikTok saya, tekan profil saya, tekan atas kiri sekali. Cara-cara nak ubah suami, nak ubah anak-anak, nak ubah isteri, tekan video tu. Itu doa dia. Dengan izin Allah, banyak dah student saya, Masya Allah, suami dia berubah, isteri berubah, anak-anak berubah. Tukar doa, tukar apa dia? Hati kita make sure tenang. Kita tak tenang sebab otak kita banyak tentang makhluk. Otak kita, hati kita tak boleh ada dua kebesaran. Ini orang tak boleh saya sebut. Hati kita tak boleh ada dua kebesaran. Satu kebesaran makhluk, satu lagi kebesaran Allah. Tak boleh. Dia mesti kena pilih-pilih. Kau nak ada kebesaran makhluk ke kau nak ada kebesaran Allah? Kalau kita nak ada kebesaran Allah, apa yang kita kena buat? Tenang dulu. Ini kebesaran Allah. Maksudnya apa? Kita solat waktu kita tenang. Itulah hati kita tenang. Sebab tenang tu dekat hati. Anulah cikgu suami dah start pergi solat di masjid. Masya Allah, subhanallah. Kan? Kan? Akak buat apa, Kak? Akak buat apa? Bagi suami boleh pergi masjid tu. Apa yang akak buat? Akak ubah doa ke? Akak buat apa? Semua komen. Bagi orang lain dapat belajar juga. Okay. Jadi, apabila hati kita ni ada Allah, kita dah tenang, relax, barulah Allah Ta'ala boleh bahagiakan hati kita dengan orang lain. Jadi masalahnya, kita nak ubah orang, kita nak bahagia. Okay. Saya amalkan zikir doa-doa cikgu tu. Nampak? Ubah doa. Akak, saya tanya soalan Sebelum akak ubah doa, akak belajar dengan saya Okay. Suami susah tak nak pergi masjid? Sebelum tu. Padahal akak dah macam-macam doa untuk suami tu tak? Macam-macam akak doa untuk suami gini. Tapi tak berubah. Tapi lepas ubah doa, ada zikir. Dekat personal diri tu ada zikir dia. Apa berlaku? Nampak? Sebab tu ubah doa. Janganlah kita saborono. Nampak? Ubah doa je. Penting doa ni. Saya ada student saya waktu tu live. Anda bayangkan suami dia curang 11 tahun rasanya. 11 tahun curang. Bergaduh hari-hari. Dalam kelas saya ajar dia teknik. Gini. Siapa nak belajar? Teknik ubah suami. Bayangkan esok dating dengan suami. Suami berubah perangai. Sehari je. Sebab semuanya di sini. Nampak? Ubah doa. Sebab doa isteri sangat makbul. Sebab isteri berdoa guna emosi. Orang terananya doa dia mudah makbul sebab apa? Emosi lah. Emosi. Doa guna emosi. Daripada hati betul-betul. Doa betul-betul daripada hati. Boleh? Okey. Boleh balik. So, anda faham? Oh, rupanya aku kena tenang. Ya, tenang dulu. Lepas diri kita tenang, barulah kita boleh bahagia. Boleh? Okey. Saya tutup video ni.